Lelaki kalau nak jadi baik, start dengan 3 perkara ni je dahulu. Ramai lelaki dia niat nak berubah, tapi dia rasa aku ni banyak dosa, aku ni tak layak lah jadi baik, aku ni tak ready nak jadi alim sangat. Kawan-kawan kena ingat, kita bukan nak kejar sempurna, tapi kita nak jadi yang lebih baik daripada diri kita yang sekarang. Ini adalah 3 langkah lelaki nak jadi baik. Pertama adalah kita jaga solat 5 waktu. Sebab apa? Solat ni adalah perkara asas. Kalau kita tak jaga solat kita, susah kita nak kuatkan benda-benda yang lain. Dalam firman Allah, Allah kata innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perkara yang keji dan munkar. Yang kedua adalah kita lawan nafsu diri kita sendiri. Tahan diri kita daripada tengok benda yang haram, tahan mulut kita daripada cakap perkara yang kotor. InsyaAllah sikit-sikit diri kita akan jadi kuat. Lelaki sejati bukan lelaki yang kuat mengangkat besi, tapi lelaki yang mampu tahan nafsu bila orang tak tengok. Yang ketiga adalah kita minta ampun selalu. Kan, kalau kita terjatuh ataupun kita tersasar, kita cepat-cepat istighfar, kita minta ampun daripada Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang meminta taubat, orang-orang yang mensucikan diri.